Inilah merupakan asas baru Malaysia. Inilah blueprint negara yang matang. Inilah doktrin masa depan yang tidak boleh kita tangguhkan lagi. Aku hanya menjalankan tugas aku dengan memberikan pandangan. Tidak semesti betul, tidak semestinya salah. Ini merupakan amanah aku daripada apa yang aku fikirkan. Bukan untuk menunjuk pandai. Aku hanya cuba membuka jalan ini agar ia dapat menghubungkan sistem itu dengan hati-hati nurani yang ada di dalam negara ini. Mungkin dengan kuasa yang dengan akhlak dan rakyat dengan harapan yang real. Tapi perjuangan ini bukan kerja aku seorang diri ataupun sesiapa yang berseorangan. Ia tidak boleh dilakukan hanya dari atas sahaja. Ia harus bermula juga daripada bawah. Dia tidak akan hidup kalau rakyat hanya menjadi penonton kepada pimpinan itu sahaja. Soalan aku sekarang mudah. Adakah kita sudah bersedia untuk menulis perjanjian baharu negara ini bersama-sama ke hadapan? Kalau kau percaya Malaysia patut diselamatkan daripada politik bebal, kalau kau percaya jiwa dan struktur mesti disatukan kembali, maka kau tinggalkan pandangan kau di bawah. Kerana masa depan negara ini bermula dengan kau. Di ruang kecil seperti inilah. Kan? Dengan keberanian untuk kita sama-sama mengatakan, cukuplah kita bina semula negara ini dengan tangan kita sendiri.